Selalu ada ujian dalam hidup kita. Banyak kali kita kadang-kadang kita atasi juga benda ujian yang kita hadapi. Tapi kadang-kadang kita merungut. Tapi Alhamdulillah kita atasinya juga walaupun benda tu berat dan sukar untuk kita melepasi pelbagai rintangan ataupun pelbagai halangan. Tapi kau dah buktikan diri kau tu hebat, handal dan jitu sebab kau dah pun orang kata break orang kata masalah ataupun kau punya rintangan dan kau lihat kau hari ni. Kau yang dulu bukan sekarang dan kau dah banyak berubah daripada yang dulu dan yang sekarang dan kau juga banyak lihat pada masa depan, banyak fikirkan tentang physical, mental dan juga spiritual dan juga financial. So, titik beratkan empat-empat faktor ni supaya hidup kau akan lebih jitu, handal dan semoga kita menjadi mukmin yang hebat. Okay, itu saja guys. Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kau sebab kau yang pilih hidup kau.